Baiklah kawan-kawan, tengok. Itu turbin yang sedang terbakar. Enjin sebenar. Enjin dari kapal terbang Spider-Man. Itu bermakna kapal terbang ini terbang ke tempat yang salah. Dan ia telah jatuh betul-betul di sini. Itu semua mungkin benar kerana saya jumpa video-video itu dalam talian. Hei kawan-kawan, tengok. Itu Spider-Man sebenar. Dan dia sedang memanggil semua orang untuk naik kapal terbangnya. Dan kemudian kapal terbang sebenar yang kelihatan seperti kapal terbang Spider-Man sedang terbang di langit. Ya Allah, kapal terbang ini buat aksi yang sangat hebat. Tapi apa yang berlaku seterusnya? Tengok, kapal terbang ini terbakar. Kapal terbang Spider-Man sedang jatuh. Ia sedang jatuh ke dalam hutan laut. Dan kawan-kawan, kita kena tolong Spider-Man. Dia mungkin masih ada di sana. Jom kawan-kawan, kita kena cari kapal terbang Spider-Man. Cepat kawan-kawan, sini. Itu satu lagi pokok tumbang. Dan tengok, ada lagi asap. Lagi banyak asap di situ. Jom kita pergi dekat. Ya Allah, kawan-kawan. Saya nampak satu lagi penemuan. Tengok, itu nampak macam sayap kapal terbang. Dan reka bentuknya sama seperti enjin turbin yang kita nampak sebelum ini. Tengok, di sini kita boleh nampak jaring di sini. Kita boleh nampak warna biru dan merah dan itu labah-labah. Sama seperti yang Spider-Man ada di sini. Jadi sekarang, saya pasti bahawa ini memang kapal terbang Spider-Man sebenar dan itu hanya boleh bermakna satu perkara. Spider-Man perlukan bantuan kita. Dia masih berada di suatu tempat dalam hutan itu. Jadi, kita kena cari dia dan kita kena tolong Spider-Man. Dia mungkin ada di sana. Jadi, kita kena cepat. Jom. Hei kawan-kawan, tengok. Itu ada asap di sana, tapi warnanya merah. Maksudnya, ada seseorang yang minta tolong. Jadi, Spider-Man mungkin ada di sini. Dan dia minta tolong dari langit selepas kapal terbang itu terhempas. Dan tengok, itu satu lagi bahagian kapal terbang Spider-Man. Ia juga ada warna merah, warna biru, dan ada lukisan jaring di sini. Ini adalah bahagian yang sangat besar dan sangat berat. Dan tengok, ia telah melanggar pokok ini dengan teruk sekali. Jadi, ia betul-betul musnah. Ini memang gila. Tapi kita masih perlu cari Spider-Man. Kita kena tolong dia. Dan kita kena faham apa punca kemalangan itu. Apa yang kau tengok? Apa? Apa yang kau tengok? Tunggu. Spider-Man? Spider-Man, kau ada di situ? Spider-Man? Korang, itu bukan Spider-Man. Itu baju Spider-Man. Dia hilang lepas kapal terbang terhempas. Ya Allah, ini gila. Baju Spider-Man yang sebenar. Tapi kalau aku pakai, boleh tak aku dapat kuasa Spider-Man? Jom kita cuba. Dan ia juga akan bantu kita cari Spider-Man yang sebenar. Aku rasa macam Spider-Man sebenar sekarang. Dia hilang bajunya, tapi aku boleh guna kuasa dia untuk cari dia dan bantu Spider-Man yang sebenar. Ya, Kup, Spider-Man. Saya harap saya boleh ada penembak jaring labah-labah untuk menulis di atas jaring labah-labah. Tapi tengok kawan-kawan, mari kita fokus. Untuk melengkapkan siasatan Spider-Man kita perlu menonton lebih banyak video untuk memahami apa yang telah berlaku. Jadi, pertama sekali, Spider-Man memanggil semua orang ke pesawat Spider-Man. Semua orang sangat gembira kerana ini adalah satu perjalanan sebenar. Kemudian mereka terbang, betul? Dan mereka sedang mendapatkan tiket ke pesawat Spider-Man. Dan mereka sangat gembira. Saya juga berharap saya boleh dapat satu. Kemudian, Spider-Man yang hebat sedang mengumpul barang-barangnya untuk perjalanan pengembaraan itu. Ya, dia sedang mengajak orang lain untuk sertai dia di dalam pesawat. Dan kemudian, selepas penerbangan itu, apa yang berlaku? Sesuatu telah merosakkan pesawat itu kerana kita boleh nampak api di sana. Dan kemudian berlaku satu kemalangan. Dan mereka jumpa banyak benda di dalam hutan itu. Jadi, sesuatu telah berlaku pada pesawat itu. Dan kita perlu cari tahu kenapa. Dan di manakah Spider-Man sebenar sekarang? Tapi saya masih ragu-ragu sama ada semua situasi ini benar atau sekadar palsu. Korang, siapa watak kegemaran korang dalam Spider-Man? Tulis di ruangan komen. Saya memang nak suka mereka. Dan jangan lupa untuk like video ini. Jadi, jom kita mulakan. Mari kita terus cari Spider-Man. Jom kawan-kawan, kita kena cari Spider-Man. Mungkin dia ada berdekatan. Hey!
Ya Allah, tengok tu. Apa tu? Ada sesuatu yang hitam dan berlendir atas pokok yang patah tu. Ya Allah, kawan-kawan. Saya rasa saya tahu apa benda itu. Itu mungkin Venom. Venom dah serang kapal terbang Spider-Man. Jadi kawan-kawan, benda ni memang betul-betul berlaku. Ya Allah, tengok tu. Ini adalah penembak jaring laba-laba. Anda boleh gunakannya untuk menembak jaring sebenar seperti Spider-Man. Ia juga dilitupi lendir Venom. Tapi ia ada tanda unik Spider-Man. Anda boleh pakai benda ini dan gunakannya sebagai pistol jaring laba-laba untuk bergantung pada pokok. Ya, untuk gunakan jaring laba-laba. Okey. Saya dah alihkan semua lendir Venom dan mari kita cuba pakai benda ini. Oh, ya Allah. Ia melekat dengan sangat baik. Saya rasa macam Spider-Man. Ya Allah, ini memang topeng Spider-Man betul-betul. Ya Allah, saya memang dah lama impikan benda ni. Saya cuba jadi Spider-Man. Dia hilang semua barang dia. Topeng dan penembak jaring laba-laba. Jom, kita pakai dan cuba. Boleh? Lepas tu, kita boleh cari Spider-Man sebab dia memang perlukan bantuan kita. Sebab kalau betul-betul, kita boleh anggap yang Spider-Man diserang oleh Venom. Jadi, kita kena selamatkan dia. Jom cepat! Ya! Ya Allah. Sudah tiba masanya untuk mencubanya. Ya! Ya Allah! Jaring laba-laba sebenar. Mari kita cuba. Wow! Saya rasa macam Spider-Man sebenar. Ini memang gila. Ya Allah. Ya. Saya rasa sangat berkuasa dan kuat seperti Spider-Man sebenar. Tapi kita masih perlu cari Spider-Man sebenar. Dia masih berada di sekitar hutan ini. Dia masih perlukan bantuan kita selepas nahas kapal terbang itu. Jadi, jom kita pergi. Saya suka rasa macam Spider-Man. Saya sangat suka penembak sawang ini. Tunggu kawan-kawan. Rasa macam saya tangkap sesuatu dengan penembak sawang Spider-Man saya. Tunggu, apa itu? Ya Allah, itu satu lagi bahagian kapal terbang Spider-Man. Seekor labah-labah yang dilitupi lendir. Venom, lendir hitam Venom juga. Ya Allah, ia tertulis Spider-Man. Jadi itu memang sebahagian daripada kapal terbang Spider-Man. Wah, jadi ini macam ekor dia. Kapal terbang ini sangat ringan untuk jadi sangat laju. Jadi kalau semua ini betul, kalau Spider-Man masih perlukan bantuan kita, saya boleh anggap yang Venom telah menyerang kapal terbang Spider-Man dan sesuatu yang buruk telah berlaku. Selepas itu, kapal terbang Spider-Man telah terhempas. Tapi, adakah Spider-Man berjaya selamat atau tidak? Kita kena cari jawapannya. Kita kena tolong dia. Sebab kalau tidak, Spider-Man mungkin dah mati. Jadi cepat, jom cari dia. Ayo kawan-kawan, ayo. Semua situasi ini agak mencurigakan. Saya masih tak percaya yang saya sedang memakai suit Spider-Man sebenar dan kita sedang mencari Spider-Man sebenar. Itu memang macam mustahil. Dan kita nampak bahagian-bahagian Venom sebenar. Itu memang pelik, tapi tak sepelik penemuan itu. Ya Allah, apa tu? Benda ni nampak macam bom goblin, bom tangan yang boleh meletup kalau kau tekan kat sini. Ia bercahaya dan bunyinya macam nak meletup. Hap 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 hap. Hup hup. Apa? Macam mana itu boleh jadi? Itu agak pelik. Saya ingatkan ini tentang Venom, tapi kita nampak bom goblin. Itu macam tak kena langsung. Sekarang, memang rasa macam satu jenis cosplay di mana ada Spider-Man, Venom dan Goblin. Kita kena teruskan siasatan kita sebab Spider-Man mungkin perlukan bantuan kita. Atau mungkin itu saja. Tak betul. Kita kena teruskan kawan-kawan. Spider-Man! Spider-Man! Kalau kau masih hidup, tolong cakap sesuatu. Tak, aku tak dengar apa-apa, tapi aku boleh cakap sesuatu kat situ. Wah, ini nampak macam lebih banyak serpihan dari kapal terbang yang terhempas kan? Ini nampak macam cases, macam bahagian yang sangat penting. Ia juga dipanggil gear pendaratan sebab kapal terbang guna jenis cases macam ni untuk mendaratkan seluruh kapal terbang. Mungkin mereka cuba nak mendaratkannya, tapi secara tak sengaja, ia meletup. Ya, ini memang dari kapal terbang Spider-Man. Tapi, apa tu?
Saya tak pernah nampak benda macam tu sebelum ni. Ia tertulis Spider Nitro. Dan kita ada lambang labah-labah kat sini. Sama macam yang saya ada kat dada saya. Dan tengok wire-wire tu. Jadi, ini juga salah satu bahagian yang rosak dari kapal terbang Spider-Man. Nitro biasanya digunakan untuk pergi laju, macam kereta-kereta laju. Semua guna nitro dan nitrox untuk pergi sangat-sangat laju. Jadi mungkin kapal terbang Spider-Man sedang guna benda tu. Ya, kita nampak aksi-aksi tu di udara. Jadi saya rasa benda tu digunakan untuk buat aksi-aksi tu. Jadi saya nak tahu kalau Spider Nitro ni masih berfungsi. Wah, korang nampak tak tu? Ia memang kuat, guys. Wah, memang buat saya terkejut. Macam wow, korang nampak tak tu? Ini memang sangat wow, laju. Ya, sekarang saya betul-betul faham kenapa kapal terbang Spider-Man tu sangat laju. Woohoo! Ini memang gila. Ini hebat. Tapi kawan-kawan, mari kita fokus. Kita kena cari Spider-Man. Dia mungkin masih perlukan bantuan kita. Kita masih perlu faham sebab pesawat itu terhempas. Dan kita kena cari lebih banyak petunjuk untuk siasatan kita. Kita kena cari lebih banyak bahagian pesawat Spider-Man. Jom kita pergi. Dan nampaknya saya jumpa satu lagi petunjuk. Ya, betul-betul di dalam satu lagi pokok yang patah. Dan saya rasa benda ini jatuh terus dari langit, betul? Tapi apa itu? Ia memang ada reka bentuk Spider-Man macam saya juga. Dan ia nampak macam sejenis pistol. Ya kawan-kawan, itu adalah pistol jaring. Jom kita cuba. Anda boleh tembak jaring sebenar untuk menangkap musuh dengan bantuan benda itu. Macam mana ia berfungsi? Saya pun tak tahu. Kita ada jaring di sini. Jaring sebenar. Mungkin kita kena pakai topeng laba-laba, ya? Mungkin kita kena jadi Spider-Man sebenar untuk menembak dari pistol jaring sebenar. Gah! Wow! Oh, tunggu. Apa dia? Saya dah penuh dilitupi dengan jaring laba-laba. Lari! Ya Allah, saya memang bukan profesional macam Spider-Man sebenar. Tapi kita tetap kena cari dia, kawan-kawan. Kita masih kena faham sama ada dia masih hidup atau tidak. Ya Allah, Spider-Man. Kau tahu, saya masih rasa macam benda ni tak betul-betul berlaku. Tapi, kita memang jumpa banyak petunjuk. Spider-Man, kau di mana? Aku masih hidup. Spider-Man, kawan-kawan, kalau korang masih tengok dan kalau korang suka video-video yang aku buat ni, jangan lupa untuk subscribe. Ia sangat penting untuk aku. Aku ada impian untuk capai 5 juta pelanggan. Jadi tolong subscribe sekarang juga. Dan tengok, kawan-kawan, apa tu? Nampak macam tempat duduk kapal terbang yang sangat istimewa dan ada tanda Spider-Man kat sini. But what is that? Tapi apa tu? Itu payung terjun. Spider-Man cakap kat sini, itu tempat duduk pelontar khas dengan spring. Jadi, ia berfungsi macam lastik. Ia telah dilontarkan keluar dari kapal terbang dan ia gunakan payung terjun untuk memperlahankan jatuhan. Jadi kawan-kawan, saya rasa saya tahu apa yang berlaku di sini. Spider-Man duduk di sini mengawal kapal terbang, betul? Dia faham bahawa kapal terbang itu akan terhempas. Jadi, dia tekan beberapa butang istimewa dan dia terbang keluar dengan kerusi khas ini, betul? Kerana ia mempunyai spring merah yang sangat kuat. Jadi, kita boleh anggap bahawa Spider-Man sebenar terselamat daripada nahas kapal terbang ini. Ya Allah, betul. Tapi apa sebab nahas kapal terbang itu? Itu agak pelik. Ya, kita boleh tahu yang Spider-Man terselamat. Tapi kenapa kapal terbang Spider-Man itu terhempas? Apa itu? Kawan-kawan, itu sesuatu yang istimewa. Kamera dalaman. Dan ia telah tercabut daripada pesawat. Ya, selepas nahas, pesawat itu telah terhempas dan kamera dalaman ini berada di dalamnya. Jadi, ia telah merakam punca nahas tersebut. Dan kita boleh mainkannya dan faham di mana Spider-Man berada sekarang dan apa yang telah berlaku.
Siapa yang menyerang pesawat Spider-Man? Mari kita mainkan sekarang. Jadi mari kita sambungkan kamera ini ke telefon saya. Ya, sudah disambungkan. Dan mari kita mainkan video terakhir. Ini memang gila. Ya, penerbangan terbaik pernah saya alami. Ya Allah, nampaknya macam bahagian dalam kapal terbang Spider-Man. Ia sangat merah dan biru seperti Spider-Man. Dan orang-orang itu nampak macam tetamu Spider-Man. Jom kita teruskan bermain. Cawan, tengok ni. Hei kawan-kawan, saya juruterbang kamu hari ini. Tak mungkin. Itu Spider-Man. Itu agak pelik. Kenapa Spider-Man pilih untuk jadi juruterbang? Adakah dia Spider-Man sebenar? Suara dia agak pelik. Tak macam suara Peter Parker. Tapi tak apa, jom teruskan menonton. Wow, kita berjaya. Ya, akhirnya berjaya juga. Penerbangan telah bermula. Betul tu kan? Wah, Kenapa mereka tu menjerit? Aduh bro, baunya teruk sana. Dah basi ke apa? Mereka cakap sesuatu pasal minyak hitam yang dah rosak tu. Ya, minyak hitam ada di merata-rata dalam kapal terbang tu. Saya lupa tukar minyak lu. Kita akan terempas. Saya campur dulu. Apa? Apa benda ni? Ya Allah. Spider-Man kata dia terlupa tukar minyak dalam kapal terbang tu. Dan itulah sebabnya kapal terbang tu terhempas. Ya Allah. Maksudnya itu bukan kapal terbang asal. Dan itu bukan Spider-Man yang asal. Semuanya palsu. Itu semua cuma cosplay atau sesuatu macam tu. Dan kapal terbang ni pun palsu macam Spider-Man tu. Ya Allah, tapi saya rasa semuanya tetap berakhir dengan baik sebab kita jumpa lastik ni. Jadi, semuanya berakhir dengan baik. Tapi apa-apa pun kawan-kawan, kalau korang suka video tu, jangan lupa untuk tekan like sebab kita nak capai sebanyak mungkin like. Dan sudah tentu, jangan lupa untuk subscribe. Nama saya Slav dan terima kasih kerana menonton. Saya memang suka Spider-Man dan suatu hari nanti saya jumpa Spider-Man sebenar.